Dia salat witir di melasah rakaat, kita duduk rumah salat lembo leh. Tapi dia salat ana witir ada, sebab kali melasah. Tengko nak pingin witir lam ki bancara. Punya pingin witir lam pegenap ada melasah ni. Yang pertama memasukkan sesuatu dalam lubang terbuka. Lubang terbuka ke dapat bagi dah tu. Tunjuk limang lubang terbuka limang. Yang kedua muntah. Yang ketiga membatalkan puasa, murtad. Yang keempat membatalkan puasa, haid, nifas. Yang batal. Pah put ka tu halangan, batil puasa. Melahirkan, batil puasa. Ada kala baru kena melahirkan. Jika sakit nak put ikut dia sabar. Ya kata dia tu bab bidan sabar, berarti bidan kai ketua bahawanya kada yang pintu batal puasa. Nah, ini batal puasa. Tengku batal puasa dengan batal pahala dah beda. Beda. Batal pahala ngupat. Caci maki gop, hina gop, upat gop, buka aib gop, gada pahala puasa. Semungut. Gada pahala puasa. Kalan aurat gop, gada pahala puasa. Makanya bila puasa di iman tak berapa. Gada pahala puasa. Buka aib gop. Nah, adanya buka puasa support dengan sesuatu yang manis lebih mulia, yaitu kurma. Kita buka puasa langsung doa ile. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ile. Ada jadi baru. Allahumma laqasumtu. Sampai habis. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Sampai habis. Allahumma innaka afuwun karim. Sampai habis. Inna anzalna. Sampai habis. Rabbana atina. Baru selawat rahu muka. Tengku dan doa kabeh kuih. Mana kabeh kuih? Kenapa dua kuih juga dah? Saya mamak peh bele. Doa rupanya. Tengok buka puasa nyan doa dengan mustajabah. Tengok buka pintu doa. Panjang doa. Pun buka ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dagala kurma. Yang lain tu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Apa? Lagi kakak ajarkan di ulama dia. Adanya yang kedua, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Adanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Lihat, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampai apa? Adanya Rabbana atina rahu muka baru penyukuh. Nya muka apa? Buka puasa hajat berlebihan. Bisa jadi halum. 7 bola, belakang kiman dulu. Es campur teh dingin, ya Allah, itu betul bola. Kalang-kaling mie, 7 bola begitu. Ya Allah, kalang-kaling hana mamah mendu. Nak. Lihat buka puasa, turut mayong mah nak lupa. Yang menduduk tu nak. Pakut, ayo mak. Nyacok tu mak. Cuma tu kata 2 bulan 7 lagi mak nyosah menambah sah perutnya. Yang sah penuh pada bang mak. Kita dah nampak nak penuh dong nak wajah. Pak berompak orang perempuan bukan mak. Yang cuma boh tu. Tahu nak dapat buka kada mak nak mak. Yang kang buat. Yang model dekat di apa saja di airport. Aneh dekat dalam orang nama. Dan pesta kauri tu cok di boleh cok di tempung saya. Ujud naik di boleh cok di tempung mom. Kan tu punya pedang ujun pun sana dia ngai bubuknya nan. Allah Akbar. Yang nyonyom tu bubuk yang kongkon. Mempok mi ong thut baje yu cok mi ong baje yang datuknya. Yang dua boh lam ragam kajut dah lam rina begini. Yang pakai rasul baje mempok mi ong yang moto antri bukan. Baik kalau mi ong ni kan. Nah, dengar chat. Yang mempok mi ong cok plastik dah kalau koran cok mi ong beli di jalan dapat 20 meter lain backup menyakiti kau dosa. Cok yang kamu poknya buruk bina jalan mempupu yang nak kaya-kaya. Cok mi ong tanam untuk berangkat. Anak sama dia. Baiklah pada waktu betul ni. Warga tu boleh orang boleh kau fikir apa aku. Ya, mana? Makanya
semaju boleh puasa baik berlebihan. Yang kadang-kadang nak baju. Anak memohon umat. Jak raweh rakaat kedua dah, bab 7 untuk petrol dah ada ni. Mengguling ke dia. Sebab kami kenglu. Wah, yang guling ke imum. Imum tengah baca pilih tinggal pasti dah ada kadar. Anak mungkin boy kena abak ya nak. Gue sujud tunggu imum, mau dah minit. Gue mendoa sujud kotek. Makmum pun kau jumpa ikut. Ingin dia anak pun mudah-mudah imum. Dia sujud dia dong. Kalau boy kita baca je, ada satu benda yang ada kotek kalau sujud orang nak. Orang berpura tak ada kadar mana. Pantan dah. Kena kali gitu. Ada ku ada lapang dia tua pun dalam kadar. Aneh. Semaju baik berlebihan. Sekedar mana baca betul. Doaan bu, oh ya Allah, mi dah baca program tu, kena digelar kat rumah malam. Allah. Baju yang sekedar pada baju pedang, sudah berangkat tarawih, aman berangkat tarawih. Karena hanya berlebihan baju, nyumpai bina sekuat mendung ya Allah. Muzarat tu pun muzarat. Dia buka puasa dengan makanan yang halal, tak yang haram. Ada yang berangkat tarawih, salat tarawih, pulang pagi sahur. Lepas pagi sahur niat dah puasa lumur. Yang namun yang boleh pegah bulan Ramadan boleh pegah itu. Salat malam Ramadan pertama salat Isya. Salat Isya berakaat. Jak tarawih baik gaduh belum imum naiklah. Saya malah tu bulan. Bo. Lagi. Ya imum nak ambil alih. Nya punya tajam imum hendak dia macam ni. Imum belum tarawih kita apa macam? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh, 8 setengah kurang tadi waktu dekat. Di mana Maya? Nabi dah pernah kembalilah salat kerana kau tidak salat. Irji'ila salat kembali salat kerana kau tidak salat. Salat tajam-tajamnya macam tu. Hanut tu. Salat lembut-lembut. Salat lembut-lembut. Tunggu punya terawih ayat surat-surat baca Allah hadis malam. Punya balik-balik ayat surat-surat ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang ayat yang menyangkut dengan ketauhidan Allah. So yang baca surat Ikhlas itu pahala lagi tabut 10 Quran. 20 Allah 20. Lega Allah 20. Lega ada baca surat Ikhlas lagi tabut 20 Quran. Itu tak apa. Yang kerja malam Ramadan ada balik-balik dah tu. Boleh pahala. Kalau kita mesti nyanyi kan dia. Tadi baik pun kongguimu. Apa? Alunya. Udah salat tarawih. Salat tarawih 20 rakaat. Tentu, kamu kadang berwikir di masjid yang melatah di kongguimu. Tapi tu rumah rindu lah sembahyang lah. Kue dengarlah kau aneh wow. Pak uduk ada pak sembahyang lah. Dia bukan lewatnya hanya dah buka dia kalau tu. Kue yang tu rakam je bu. Kan kalau pikir pun nak sahaja rakaat. Kan selesai, mangko kau buka alam. Yang hana la witraini fil laili. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maknanya dia salat witir di melasah rakaat, kita itu rumah salat lembo leh. Tapi dia salat hanya ada witir saja. Sebab kalian melasah. Dan kau nak pengen witir lam kiban cara. Punya pengen witir lam bergenap ada yang melasah. Ada yang melasah kanan leh. Berarti kalau salat di rumah Allah kerana 20 rakaat kan sembahyang lain pukul mana bayangkan. Pak kapal pun pingin nak witir long. Bayang nasah kan dia? Dinasah ni benar. Nak pingin witir long pun sembahyang sabuh ni. Sembahyang sabuh pun kena pada nasah. Berarti dia dah masa belum? Pun yang tempat padu belum nak pingin. Oh dia tunggu pingin 7. Gimana 2? Dia 2 kan 6. Gimana motor nak 7? Oh dia tunggu pingin 10. Sembilan 2 watt, kena 8, sembilan 2 watt, kena 10. Oh, dia tunggu pingin 11, sembilan 2 watt, kena 2, sembilan 2 watt, kena 5. Pokoknya punya pingin witir dalam pokok, bergenap patang kanai. Yang baik untuk lain, dia 2 witir dalam satu malam tidak bisa. Bergenap patang kanai, baru mulai lagi. Yang baik bukan lain, saja lu sebenarnya sunnah witir. Oh, kenapa kali itu? Kau witir dong. Ke mana? Bergenap atai nasah ini baru lanjut. Ya, mana witir? Karena tanya baru mazhab Syafi'i, witir tetap 11 rakaat. Cuma orang nak mampu dia kata dia nak mampu sabar. Tapi
Tapi witir hanya masjid bulan Ramadan. Bukan Ramadan witir. Paling kurang setiap selesai salat Isya, baik netubah saboh macam benar. Tiap saboh. Ada rambut. Saya salat Isya, udah yuk. Ada salat Isya, rawatib, witir saboh yuk. Kadang hai. Sahaja no semua yang sudah witir saboh kan. Allah. Saboh tak. Lihat saja begini. Hemat saboh kok. Baik kau pergi yuk. Tengok dah. Saboh tak. Tip malam. Hantam lewat tip malam na witir. Cuma witir sekurang-kurang 1, sebanyak-banyak 11. Hanya macam bulan Ramadan witir. Bulan ke Ramadan pun na witir cuma saboh paling kurang. Setiap salat Isya saboh. Kelebihan banyak. Ya.